pergi tanah. Esok lagi lagi. Depan tu ada apa tu? Temple. Betul kat sini lah. Ya. Ya, betul. Ni budak-budak buat apa tu? Bawa busy ke? Masya. Pasti kamu cemburu, gak usah diam-diam. Langsung aja bilang kamu boleh dikat karena aku cantik. Masih ku kenal mataku dan gudang. Luka yang mana yang baru, pasti kamu cemburu. Okey, ulang balik sebab baru rekod. Gua rekod. Mau apa masih kira? Cuba tambah flash. Tak ada flash. Kalian semuanya. Dan itu. Gua kamu cemburu, saatnya aku bersama yang baru. Pasti kamu cemburu, gak usah diam-diam. Langsung aja bilang kamu boleh dikat karena aku cantik. Masih ku kenal mataku dan gudang. Luka yang hangat menjadi bayangan. So waktu ditinggalin, ku gak mau kalah. Walaupun ngeselin, aku gak pernah salah. Pas aku nungguin, kau bilang kau lelah. Pas aku pastiin, kamu malah berubah. Semua dimatiin, ku gak mau kalah. So udah dibalikin, malah marah-marah. So kau punya malu, semua ku beriin, semua ku dari atas sampai bawah.
hati senang, pikiran pun tenang, walau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, walau jadi hilang. Biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Masih kira. Ayo goyang rumah. Joget semuanya. Goyang. Goyang rumah. Jangan kena wakaf. 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 Oh, jangan awal. Wakaf guys, wakaf. Jadi ada tak wakaf ya, jangan wakaf tadi. Jadi ada tulisan ni aku tu kabaran. Wakaf sama. Wujud cinta. Juga lagi ni so asyik. Bila kau senyum, ku gembira. Bila kau sedih, ku menangis. Bagai lemah rindu yang terbang, ku rindu wajahmu, oh sayang. Di mana saja kau berada, ku kan tetap bersamamu. Walaupun jasadku jauh, namun hatiku tetap padamu. Bila saja halangan menimpa, kerana cinta ada, ku tetap setia. Oh, hanya di kau dan asmara membuat hidupku bagai dalam syurga. Biar masa berganti masa, biar musim berubah,
Sheila. Aku berharap Sama-sama. Aku berharap Sekali. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ظرف يأكلوا Jom. Dari itu kita kena reset balik. Caranya kita delete maksiat. Kita uninstall balik segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, kalau handphone pun penuh dengan benda tak berguna. Dipendekkan cerita bila hari Hul memperingati Hamzah, hendak buat apa? tentera akan datang menghadap Nama dia apa tu? Ketupat. Tak. Tu anda buat apa tu? Ketupat. Cakap sebab ketupat. Anda buat apa? Ketupat. Patih boleh lawan. Nescaya Patih akan kerahkan. Lega tak? Waalaikumsalam. Dari tapai. Tapai. Ada nasi depan dah. Beri tapai. Betul. Kita nak masak rendang kan? Okey, ni okeylah. Serai, ikan kunyit, ayam semua dah ada kan? Okey, dah. Okey je. Ini kari udang. Kari udang mamak. Mami saya kau nak tahu tu ada dengan mama. Sebab dia letak bawang banyak dengan tomato. Kalau kali kita tak ada bawang banyak. Baik. Saya lah, kita kembali. Jihad bukti. Kau buat apa? Aku dah masak. Nak menumbuk-numbuk di celah dapur. Potong Ni bagus anak dara ni masak lah. Aku dah perak ayam, masak ketupat sotong, ketupat kacang, ketupat kacang. Mak juri. Mak ayam masak. Tengok, Azim duduk belakang dulu pun duduk tenggelam. Tengok atas dulu. Azim nak tengok tu ke Yang menjala yang dah dapat hasil pun dah jadi kari. Nanti tu orang pelik. Makan macam dia dengan kari udang. Kenapa? Kau tolong buat apa? Tolong senyum. Kari apa? Kari depan. Ada lah yang raya. Yalah. Aceh kau semua. Kat mana orang berkaraoke situlah dia ngelak-ngelak pun. Dah sampai.
Sebab adik tak buat kerja, adik tak exercise sebab adik dah gemuk ke apa? Sedap tak? Lega? Kak buntut nak? Ni kat ni? Boleh? Kaki? Lengung ke? Kat situ-situ je. Okey. Adik balik masuk. Adik benda tak betul-betul. Macam tu. Kalau nak keluar angin buat macam tu. Macam tu. Kalau keluar angin. Hatiku luka. Tutup telinga. Untuk raya tahun ni. Mak nak jumpa mak nak makan dengan rumah. Ya? Dah mak nak pergi dulu dah ni. Ni balik masak muka. Buka nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ibu Nina, tidak serupa, tapi tidak
Pening dah mak. Kamu yang di sana, aku yang di sini, hanya bisa melihat. Kamu yang di sana, aku yang di sini, hanya bisa melihat. Apa dong? Sekali dong. Apa rasanya dong? Acik cakap dia macam char-kway-teow. Tapi tak ada udang. Nampak Sebab ni tadi dia letak udang tu dia tak masak lagi. Tak ada. Okey. Beridang. Ini buat ayo. Ayo apa tu? Oh, Bandung. Bagus. Dengan siapa? Oh, Masya. Betul. Ya. Mandu. Bagus. Apa? Kopi. Oh, Ali Cafe. Oh, yang ya Allah, ada apa kedai runcit. Ada keropok-keropok. Kuih-kuihan. Ni apa? Ha? Gimana? Oh. Buka lah, buka. Tu siapa? Engkau DJ ke? DJ untuk berbuka? MC Hammer. Cantik nampak. Hujan ke tadi? Mandilah dulu, mandi manda. Terus berbuka. Tengah siap-siap. Makcik korang di sebelah ni. Siapa yang rasa dia masih anak dara duduk bawah? Tak nak. Hormat darjah 6. Hormat orang darjah 6, okey? Tak nak. Orang yang 3 hormat sikit. Yang rasa cantik. Sebabkan seat tak cukup, angkut meja. Bolehlah lagi fresh air. Ha? Apa takut terjatuh? Berat meja ni. Dekat atas bawah mana? Sian.
Apa Hamza? Boleh tolong Masya. Bagus Kak Hamza suruh gentleman. Tak, baik-baik. Ni belum berbuka lagi, semua dah kelam kelibut. Dua, ni. Baik tu, bagi yang kedua belang-belang. Saya nombor dua. Apa pula? Oh, biru bila make hijau benda tu. MC tak ada tempat duduk. MC duduk ini ambil. Oh, apa semua dah duduk sampai ni? Mana MC? Tadi MC bising. Ni guna apa? Tak tahulah. Ni guna ni. Guna ni. Kita akan lihat guna dia. Korang kat sini. Bagus. Inovasi.
Ih, functionnya. Kena mandi. Ya, dalam itu. Masuk belum belakang? MC. Ni MC? Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang yang memandang rezeki ini. Ampunkanlah juga dosa orang yang mendoakan sekarang ini. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kecelakaan di dunia dan permudahkanlah urusan kami di padang mahsyar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, tempatkanlah kami sekeluarga di syurga Firdausmu nanti tanpa perlu dihisab. Ya Allah, tempatkanlah setiap daripada kami mahligai di syurga Firdausmu. Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau susahkan hidup kami di dunia ini. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, berkatilah setiap usia kami. Ya Allah, ya Allah, tetapkanlah iman kami dalam Islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bebanan hutang, kemiskinan dan kesusahan. Ya Allah, ya Allah, Kau banyak dan limpahkanlah rezeki kepada kami sekeluarga. Ya Allah, hanya kepada Kau tempat kami bermohon, kepada Kau tempat kami berserah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika atanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya masuk waktu baca itu. Baru masuk, gampang. Astagfirullahaladzim. Kepada Kau tempat kami bermohon, kepada Kau tempat kami berserah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika atanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya masuk waktu baca itu. Faham? Ada satu suggestion, jangan ulang-ulang doa tu. Doa benda lain. Azan belum lagi, janganlah banyak bebel. Jangan ulang doa benda sama. Azan dah lapar tu. Siapa yang ingat lirik lagu Acu Naya tu? Yang Acu pejam mata tu? Siapa ingat? Siapa? Kula dia? Abang ingat yang kata-kata cikgu? Cikgu yang Dapat hadiah ke? Kau ingat? 726 PD. Kau mak kau PD. Dah 726 dah. Okey, bismillah. Lagi seminit. Ready? Apa yang kau jaga Azan? Lalat tu teruskan, lalat tu halaukan terus. Opa tak ada saya. Kesian Danish tak ada pinggan, tak ada kerusi. Danish tak ada. Adanya ada lah, dari jauh. Ni pakai pinggan. This way I say. Mana ibu? Meja kursi meja ada lagi kat luar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika afqahna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Tafadhal. Amin. Dah cakap amin. Ini betul-betul kejadian ni? Belum lagi? Belum. Dah, okey. Alhamdulillah. Makan sebab Dah. tengok orang. Jangan Manja lagi. Manja. Terlebih senyum. Manja. Okey. Aira, ingat tu. 1, 2, 3 gelak. Ada ambil from mana ni? Aira, hak apa pula? 1, 2, 3 gelak. Ambil banyak-banyak. Okey. Freestyle. Gelak. Salam orang sebelah. Salam peluk kau. Salam sebelah. Adik salam apa? Adik peluk kau. Aduh, jom. Senyum adik. Senyum adik. Senyum. Okey, done. Majlis restu. Macam keling. Dapat. tengok kedai kita semua kita ni orang India tau. Kena ingat keturunan kita. Dapat. Tengok Acai pun tahu dia nampak keturunan India. Tengok Acai pun tahu. Saya nak ambil gambar. Acai suka masuk long distance. 2, Okey. 3, senyum. Okey, 1, 2, 3. Senyum gigi. Freestyle. Okay, it's childish, Gambino on girl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter. Wake up in the morning, brush my teeth before I see my team. Jangan dekat-dekat tong. Okey. Apa yang awak harapkan Apa yang awak Hari Raya harapkan? 2026? Ni.
yang gue harapkan gue PSRA dapat mumtaz. Terus gue dapat uang THR banyak, duit raya. Tak kena. Okay, stop dulu. Siapa yang pernah connect dengan device tu? Orang tak pernah. Okay, sekarang ni kita akan buat ucapan. Jadi kita minta Opa ucapkan selamat. Apa benda cakap ni? Okay, dah Opa. Opa ucapkan selamat raya pada cucu-cucu, anak-anak, menantu-menantu semua. Semoga berbahagia di tahun ini. A sword sliced the air. I pulled out the nana, rolled off the bed, then shot back. Pop out, blood on the sheets, probably spilling from my gash. Looked out the glass and was sprinting on the grass. A real ninja with the blade and the mask. Kali ni tak dimakan. Diam je lah. Tak, professional tau. Kanan dulu. Okay. Okay, buat 10 second. Asbun. Lekas sikit. Kaki kanan dulu. Satu, dua. Ni sabar, jangan start dulu. Dia lagu muzik dulu. Tak cakap lah kira-kira. Amnap lah aku. Amnap lah. Amnap lah. Amnap jangan pula aku. Ini bukan lagu. Tak.
Macam tak percaya macam bawa. Faham tak? Dua lah aku beli. Ajan bawa, dia beli. Itu yang kata. Okey, dan. Banyak snack. Kau dah macam orang main serumput. Ha kan lah. Bukan aku seorang ni nampak. Pak, kau minta ke? Minta lah mama escort. Dah beli, bagi mama. Hazim, salam hati. Peluk Utik. Salam Utik peluk Utik. Peluk. Semua orang peluk tadi. Semua orang peluk tadi. Cepat Daniel. Daniel. Oh dah. Asyik salam semua nama dia. Aku masih panggil dia. Dah. Salam lah. Dah salam lah. Dah tak nampak sangat. Bayar bagi. Alhamdulillah. Borak-borak dengan orang lain dulu. Dah. Ni. Panggil ni. Kejar. Ni tu. Untuk Daniel, buat terkejut. Untuk siapa? Daniel. Alhamdulillah. Thank you. Daniel ni untuk kamu. Kenapa kamu cepat-cepat pakai tu? Dia ni potong rumput. Masa ni lah nak ngetes ni pun. Lutang kau ketuk awak. Lari. Bukan, kadang-kadang kata gitu. Dia akan dekat muka. Ya Allah, kau dah macam apa dah rupanya. Naik sampai muka. Asmi dah macam badut family. Mamela dah tak ada. Gayat. Orang tak suka tak orang tak gelap. Kau cari. Kau suka kan? Nama dia biru lah. Gelap. Tak sama lagi. Ya Allah, masa ni lah nak ketik kukunya pun. Ya. Pergi escort saya. Masa ni lah nak ketik kukunya. Tengok apa saya relax. Dia nak tak tinggalkan dia punya sampah. Pergi dekat sini. Jujur suruh balik. Salam tu balik. Bye. Yang paling sabar yang paling kuat Asmi. Salam. Salam. Tengok tangan. Pakai lotion tak? Lotion Mama Madi dari mana? Kat semalam? Simpan. Belakang. Besar rumah ni. Salam. Alah. Dari luar sana pun sama. Dek Raya Daniel. Mana nampak kereta Jijoy ni? Semak betul. Terima kasih dah Jijoy. Terima kasih Jijoy. Sekali lama. Terima kasih Jijoy.